ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكم الله كتاب وكتاب الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang menghormati Tuan Imam, Imam Farouk, Rohidan, yang kuasa masjid, Ibu Bading, sebelumnya tidak jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini diizinkan kepada kita untuk bersama-sama berada di rumah Allah, ya. Sama-sama kita mengimarahkan dan memakmurkan rumah Allah dengan majlis ilmu, ya. Dan Allah telah bersaksi bahawa di antara ahli-ahli syurga mereka yang sentiasa berulang alik datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kekuatan dan istiqamah. Kita sekarang ini dengan anak katanya sedang menunggu ajal datang bila-bila masa sahaja, ya. Dengan umur yang ada pada kita dulu. Kalau sebelum ini saya kita buat tak letik 60 inci je kita ni, ya. Sekarang ni rasanya semua dah lepas tu 60 inci, ya. Kecuali saya 52 ada pensi. Tapi itu pun kita tahu lah, bila-bila masa sahaja Allah akan tarik ilmu kita apabila umur kita telah sampai, ya. Ajal kita telah sampai. Jadi pada malam ini pengajian kita masih lagi surah Al-Mutaffifin. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan mereka yang curang dalam timbangan, ya. Mereka yang mengambil mengambil peluang menipu dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Dosa besar, celakalah bagi mereka yang al-mutaffifin, ya. Mereka tidak adil lah, tidak adil dalam tukar. Baik. Ayat yang ke-7 hingga ayat 17 pada malam ini, ya. Surah Al-Mutaffifin sambungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lil mukazzibin. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Makna dia sekali-kali jangan begitu, ya? Jangan berlaku curang macam itu. Sesungguhnya catatan orang yang derhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu apa itu sijin? Tahukah kamu apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal kecelakaan yang bersalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, ya. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan
membetulkan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup daripada rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu dustakan. Jadi ayat ini panjang sikit berkaitan dengan bagaimana Allah nak cerita kepada kita sifat ataupun orang yang berlaku curang tadi. Mereka ini akan dicatatkan dalam satu catatan yang dinamakan sijil. Baik. Ayat yang ketujuh, kalla inna kitabal hujjah lafi sijil. Allah berfirman, yang sebenar-benarnya, maknanya sekali-kali jangan begitu curang. Sesungguhnya catatan orang yang berhaka tersimpan dalam sijil. Yakni bahawa tempat kembali mereka adalah ke neraka sijil. Kata sijil ini merupakan PN, iaitu kata asijnu. Dan asijnu maknanya tempat yang sempit. Sebagaimana yang dikatakan fisik, syirik, khimir, sikir dan semisalnya itu. Oleh kerana itulah urusannya menjadi besar, sehingga Allah berfirman, wala adraka ma sijil. Apakah kamu tahu apa itu sijil? Yakni ia merupakan urusan yang besar, penjara yang abadi dan siksa yang pedih. Jadi ini amaran, Allah bagi tahu kepada kita amaran mereka yang berlaku curang tadi, mereka yang menipu tadi. Antara tempatnya dan akan kembali nanti dicatatkan dalam kitab namanya sijil. Dan sijil ini adalah salah satu daripada neraka. Neraka sifatnya sempit dan dalam. Ada perbahasan ulama nanti berkaitan dengan tempat dia tadi. Allah tanya balik kita, wa ma adraka ma sijil, tahukah kamu itu sijil? Nama neraka banyak kan? Neraka Ubin, neraka Sakhar. Dan kita sebenarnya tak tahu bagaimana keadaan neraka yang sememangnya nanti kita akan, bukan kita, tempat dibalaskan orang yang ingkar ataupun orang yang maksiat dengan Allah SWT. Tapi daripada apa yang dijelaskan kita beritahulah, semuanya penuhi dengan siksaan, dengan bakaran, dengan azab, dengan apa ni, dipukul oleh malaikat-malaikat, diikat, tangan kita diikat ke belakang macam digandilah. Kemudian ada tiang yang panjang, dan berada dalam satu bilik. Kemudian bilik ini dipenuhi dengan kepanasan, hanya ada lubang sebelah dalam, lubang sikit. Tiap-tiap hari lah kita tengok macam tu je, jangan tak boleh. Itu keadaan macam mana kurungan kita dalam neraka. Ada juga dalam surah ma salakakum fi saqar wa lam yakun minal musallin. Kenapa kamu ramai ni dalam neraka saqar? Jadi apa yang mereka kata, kami ni tak ada lain, tidak ada apa yang kami buat hanyalah falam yakun minal musallin. Kami ini tidak solat. Orang yang tak sembahyang nampaknya neraka saqar. Neraka saqar namanya. Neraka yang menjaga-jaga api dia. Jadi memang sebetulnya apa yang kita tengok pada sekarang, ada kajian telah dibuat pun dah lama dah, mengatakan bahawa ramai di kalangan kita
manusia ni umat Islam, ya. Manusia ramai yang tak beriman ramai juga. Nah, dan yang Islam pun yang dah beriman dan mengucap dua kalimah syahadat tidak sembahyang. Nah, dikatakan di antara 60 hingga 80% ya, di kalangan umat bangsa kita ni tidak sembahyang 5 waktu, tak cukup. Nah, ya. Di antara sebabnya pun kerana dia kerana tidak ada amal, tidak ada apa ni, orang panggil hati dia tidak terlekat dengan Allah. Iman tidak adalah iman nipis. Maksudnya macam tu. Kalau kita nak tahu, contohlah Maghrib dengan Isya paling dekat lah yang kita ada sekarang. Cuba kita tengok kat luar bagaimana keadaan masyarakat berada di mana, di pasar-pasar atau di restoran ke, pekerja-pekerja dia sempat dia nak tinggal nak sembahyang. Dan keadaan mungkin orang makan kan banyak, ya, orang masak. Kan kalau dia buat kan ada pelanggan, sempat dia nak tinggal sembahyang. Jadi yang nak makan pun sama juga kan, atau muda nak makan. Kalau Maghrib dengan Isya berapa jam dia punya masa kan, tingkat kan. Ya. Sama juga dengan banyaklah waktu, contohnya waktu pagi, subuh. Yang sengaja tak nak bangun sembahyang subuh, waktu asar sibuk, tak sempat, tak nak balik kerja Maghrib. Jadi itu di antara tanggungjawab yang besar yang mana diabaikan oleh orang Islam sekarang dan akhir zaman. Kita sebenarnya kita dah mengisytiharkan ataupun kita bai'ah. Kita ikat setia dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dah kita jadi orang Islam, maka yang pertama sekali kita kena sembahyang 5 waktu. Itu tugas tanggungjawab kita. Kamu Islam, apa tanggungjawab kamu? Mula-mula kena jaga sembahyang. Pernahlah 5 kali sehari, contoh. Orang yang iman dia kuat ataupun dia dah biasa sembahyang, walaupun 5 waktu, dia terbiasa mencari-cari, dia terbiasa nak solat, dia akan dapat rasa kemanisan iman, kepuasan dalam diri dia ni apabila dia menunaikan sembahyang. Kita nak, kalau boleh macam tu lah. Maksudnya kita menunaikan ibadat sembahyang nanti adanya halawatul iman, kemanisan beriman. Kemanisan beriman, kita seronok bersedap-sedapan dengan sembahyang. Itulah yang sebenarnya para wali, para ulama, para solehin dia akan rasa macam tu. Kadang-kadang kita rasa tak logik nak sembahyang 1 rakaat 3 jam. Itu benar dia boleh buat. Kerana dia iman yang kuat ataupun dia rasa asyik, seronok. Jadi antara tempat sijil ini iaitu yang dikatakan terlalu jauh ke bawah dan juga terlalu sempit. Kemudian orang yang berpendapat bahawasanya ia ada di bawah lapisan bumi yang ke-7. Sebagaimana langit ada 7 lapis, bumi kita ni pun ada 7 lapis juga. Disebut dalam Quran. Dan sijil ini berada pada lapis yang ke bawah sekali. Bahawasanya Allah berfirman mengenai roh dia, orang kafir, tulislah kitab catatan amalnya dalam sijil. Sedangkan sijil ini ada di bawah lapisan bumi yang ke-7. Ada pula yang berpendapat ia adalah pada pasir hijau yang ada di bawah lapisan bumi yang ke-7. Yang lainnya berpendapat bahawa sijil adalah sebuah sumur yang ada di dalam Jahannam. Sumur di telaga.
Telaga, duduk dalam neraka ada telaga lagi dalam neraka jahanam. Itu perbahasan berkaitan dengan neraka sijin tadi. Nama-nama yang telah didaftarkan dalam sijin, tapi tempatnya sijin, neraka sijin. Mengenai hal itu, Ibn Jarir telah meriwayatkan sebuah hadis mungkar yang tidak dibenarkan bahawa Ishaq bin Wahab Al-Wafiqi telah menceritakan kepada kami daripada Mas'ud bin Musa bin Miskan Al-Wafiqi dari Muhammad bin Ka'ad Al-Qurazi daripada Abu Hurairah daripada Nabi, beliau bersabda, Al-Falqu adalah sebuah sumur di neraka jahanam yang tertutup, sedangkan sijin adalah sumur telaga di neraka jahanam yang terbuka. Ini makna sijin yang dikatakan oleh Ibn Jarir bahawa telaga yang terbuka. Kalau tertutup dipanggil Al-Falqu. Adapun pendapat yang benar bahawa sijin berasal daripada as-sijnu, berarti sempit. Jadi nak ceritanya sempit dalam, maknanya suasana tu tak sedap lah, tak seronok kan. Sebab setiap makhluk semakin dia berada di bawah, maka dia akan semakin sempit, dan semakin ke atas maka dia akan semakin luas. Sesungguhnya langit-langit itu ada 7, dan setiap daripadanya lebih luas dan lebih tinggi daripada yang lain. Maknanya langit pertama, langit kedua dia semakin terbuka, semakin luas. Itu maksudnya nak cerita kalau ke atas ni dia makin besar, tapi kalau ke bawah sampai ke lapisan yang ketujuh dia semakin mengecil. Itu dikatakan sijin. Baik. Allah berfirman, kalla inna kitab al-fujjar lafi sijin wa ma adraka sijin. Yakni bahawa dia menggabungkan antara sempit dan rendah. Orang yang sebut tadi lah. Kemudian ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-9, kitabun marqum wa ma adraka ma sijin. Tahukah kamu apa itu sijin? Maka Allah tu dia tanya, dikatakan bahawa dalam Quran ini kalau Allah kata wa ma adraka, apakah kamu tahu, maka Allah akan jawab. Kalau wa ma yudrika, dia tu kita jawab. Wa ma yudrika, kalau wa ma adraka dia akan jawab. Firman Allah, kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amal. Kitab ini yang berisi catatan amal. Kitab Allah, kitab sijin tadi. Kat dalamnya ada tercatat amalan-amalan jahat lah, amalan-amalan yang apa ni, yang dosa. Cuma di sini al-marqum yang dikatakan dicatat di sini, ada ulama mengatakan 4 maksud. Yang pertama marbut, yang teliti. Kitab yang teliti yang tidak ada satu pun. Wa wudi'a kitab bi-fadl al-mujrimin al-musyrikin min hadha ma hadha kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Kitab apa ini? Tidak ada yang besar atau yang kecil, semua ditulis. Teliti. Kemudian al-marqum dan juga wadih, kitab yang jelas. Dan yang ketiga ain mumayyadun bi'alamati, ada tanda tersendiri, warna, dia beza warna. Kitab tadi, kitab yang marqum maksudnya ada tanda warna dia. Warna putih orang yang baik, warna hitam mungkin orang yang berdosa. Itu tanda. Di mana yang kita buat sekarang kita marqum, nombor rekod, ada direkodkan. Macam kita sekarang kalau kita dah pergi daftar hospital apa kan, dia tanya nombor kat mana, ada nombor rekod. Itu di antara yang dikatakan
maksud kita tadi kita marhum ya. Kemudian Allah berfirman, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celaka yang besarlah bagi orang yang mendustakan, yakni kelak pada hari kiamat mereka akan dihantar kepada apa yang telah Allah janjikan, yang serupa sijil dan azab yang menghinakan. Jadi di antara Allah nak cerita di sini bahawa di kalangan manusia ni ada puak yang mendustakan, al-mukadzibin. Mereka yang al-mukadzibin. Nama dia puak al-mukadzibin. Dia dusta. Dusta apa dia? Dusta para rasul. Dusta tak nak ikut. Dia tanya-tanya tentang apa agama, tapi dia tak nak ikut. Jadi mereka ini apa dia? Kecelakaan besar. Mereka ini yang mendustakan, yakni mereka akan dihantar ataupun Allah akan janji kepada mereka tadi berupa bentuk azab yang menghinakan. Jadi jangan kita ingat bahawa apa yang kita buat atas dunia ini semuanya tidak dicatat, bahkan akan dibalas. Allah Maha Adil, Allah akan tunai janji dia. Tunai janji dia maksudnya tidak akan terlepas lah. Dan kita orang yang buat pahala ni pun insya-Allah akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala balasan-balasan yang baik, dan di sanalah nanti kita akan rasa betapa sukanya sangat kita apabila kita dapat pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak boleh kita nak sebut sekarang, ataupun kita nak rasa sekarang perasaan muka kita. Orang impression muka kita, mimik muka ni. Kamu ni ahli syurga lah. Suka kita. Macam orang temu lepas pada temu lupa kan, dapat keputusan. Itu pun kita dah suka. Anak-anak kita lah contohnya dapat masuk belajar, kamu belajar, suka sangat. Tetapi kalau kita dapat pengadilan daripada Allah, dapat masuk syurga, amat-amat suka yang tidak ada taranya dengan keputusan yang kita terima di atas dunia sekarang. Jadi di sini Allah sebut celakalah pada hari itu bagi mereka al-mukadzibin. Mereka yang al-mukadzibin, mendustakan. Pembicaraan mengenai firman wailun, ini telah dikemukakan di depan dan tidak perlu lagi diulang. Sebelum ini nak kita sebut. Wailun lil mutaffifin. Minggu lepas. 2 minggu lepas. Perkataan wailun. Selanjutnya Allah berfirman memberi penjelasan kepada orang yang bersedekah, derhaka dan kafir. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Di sini baru Allah sebut, celakalah orang mendustakan. Dusta tentang apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Di antara istilah ataupun Allah beritahu kepada mereka ini pendusta kerana mereka tidak percaya ataupun mendustakan hari pembalasan, yakni tidak membenarkan kejadiannya, tidak meyakini keberadaannya serta mengasingkan urusannya. Jadi bagi dia balasan akhirat ini tidak ada dalam kamus kehidupan. Agama Islam, agama yang apa panggil? Tidak nilah. Tidak ada hari pembalasan bagi dia. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin asim. Dan tidak ada apa yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas. Mereka ini sebenarnya
Kenapa digelarkan pendusta? Mereka mu'tadin asing, ya, melampaui batas amalannya, baik itu pada hal yang diharamkan ataupun pada hal yang diharuskan. Serta berdosa dalam ucapannya, jika berkata berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika bermusuhan dia buat jahat. Itu dikatakan orang yang melampaui batas, ya? Berdusta tadi. Jadi mereka ini tidak mahu menerima kebenaran tentang hari kiamat, ya? Hari pembalasan, yaumul jaza. Nah, padahal kita sebenarnya manusia ini berada di atas muka bumi ini. Apabila matinya sahaja manusia, maka bermulalah satu kehidupan baru, ya? Kehidupan yang tidak ada kematian. Nah, mati itu ruh dia berpisah dengan jasad. Nah, jasad kembali semula kepada tanah, ruh akan kembali di alam barzakh, berada di alam barzakh, menerima pembalasan seperti syurga neraka, dan sementara menunggu hari kiamat. Kala ditiupkan, maka berlakulah hari kiamat. Hari kiamat, hari kiamat ni pula panjang ceritanya, ya? Masa tak sama dengan masa dunia lah. Kalau kita nak kata dunia ni maksudnya satu hari yang hari kiamat bersamaan dengan 1000 tahun, ya? 1000 tahun atas dunia. Tak ada bayang kan? Banyak mana-mana. Baik. Kemudian Allah firman lagi, mereka ini, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat Quran, ia berkata, itu adalah dominan orang-orang yang dahulu. Maksudnya dia menempelak ataupun tidak menerima tentang Al-Quran dan cerita-cerita daripada kalam Allah tadi. Bahkan dia berkata asatir ini maknanya hikayat, legenda, mitos, dongengan, cerita-cerita pendahulu. Itu yang dikatakan tentang Al-Quran, ya? Yakni jika dia mendengar kalam Allah dan dengan yang disampaikan oleh Rasulnya, maka dia mendustakan dan memberikan prasangka buruk terhadapnya. Dia kata, itu bukan apa dia, lebih kepada apa, kita dongeng je, kamu reka je. Dia beritahu kepada Rasul. Sebab dia berkeyakinan bahawa perkataan itu hanya dibuat-buat, dan hanya merupakan kumpulan daripada kita orang-orang terdahulu. Dia manusia ni apa dia? Nama kita hikayat. Mama wasa dia. Macam tu ya. Hikayat. Ada hikayat tertua tu. Dalam ayat lain pun ada sebut juga. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Perkataan asatir al-awwalin maknanya dongengan, dongengan, legenda-legenda yang orang yang dahulu, al-awwalin. Kalau kita dengar dalam bahasa Arab ni bacaan Al-Quran, asatirul awwalin, kita mengingat maksudnya apa dia? Kisah-kisah terdahulu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan kepada Tuhanmu, mereka menjawab, dongeng-dongengan yang orang-orang terdahulu. Dia menepis macam tu, ya? Tetapi sebenarnya Allah firman lagi, sambungannya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kalinya tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ada sesuatu, ya? Pembalut ataupun selaku hati mereka ini menyebabkan mereka ini
tidak mahu mengaku, tidak mahu mengambil kebenaran Al-Quran, ya? Tanggapan. Cuma dalam ayat ni dari segi tajwid, kita kena, kalau kita baca dia ada kata asing, kallabal, kallabal, bal. Maka bal tu ada faktah, dipanggil apa? Kita berhenti sekejap, berhenti sekejap dengan nafas yang sama. Kita sambung balik, berhenti. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu. Kalau biasa tengok, kalau ada kita boleh tengok apa ni ayat Quran, kita boleh tengok. Sin maksudnya faktah. Faktah ini kita berhenti sekejap. Kallabal rana, tak boleh nak ambil lafaz lain. Kallabal, kita ambil lafaz lain tak. Satu nama yang sama. Kallabal rana ala qulubihim. Ini segi tajwid, segi bacaan. Jadi tua-tua yang dikasihi Allah sekalian, kita sambung lagi. Jadi apa yang dikatakan di sini bahawa persoalannya tidaklah mereka seperti mereka tanggapan itu, tidak pula seperti apa yang mereka katakan bahawa Al-Quran ini hanyalah dominan orang-orang terdahulu. Tetapi yang sebenarnya Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, dan wahyunya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang menutupi hati mereka itu dari keimanan adalah adanya noda hitam yang telah menutupi hati mereka lantaran banyaknya dosa dan kesalahan mereka. Ini yang jadi punca masalahnya kan. Hati mereka ini tertutup ataupun telah dibaluti dengan apa ni, titik-titik hitam. Hati kita ni, kalau kalau kita nak terjemah benar, bukan jantung kan. Jantung ni lain, tapi hati ni benda yang macam roh kan. Hati, perasaan dalam hati. Tapi dia sifat dia memang dikatakan ada lembut, ada keras. Wahia kal hijarah atau asyadul qaswah, dan yang lain. Dia umpama seperti batu hati ini orang yang berdosa hukumnya. Atau asyadul qaswah, ataupun lebih keras daripada batu dia. Kerana sebab dosa mereka dari hati mereka keras. Kalla bal rana, bal rana ni maksudnya apa ni, selaput ala qulubihim, selaput yang telah menutupi hati mereka dengan apa yang mereka laksanakan, dan apa mereka kerjakan. Firman apa ni, hadis daripada Abu Hurairah, beliau berkata, ada bersabda, baginda bersabda, innal 'abda idza aznaba dhanban kana nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba minha fuqila qalbuhu wa in zadat fa dhalika qaulullah ta'ala kalla ba'rana 'ala qulubihim